Okey, saya mu Kak Mani nak makan nasi lemak kat kedai Umi Mu. Okey, kedai Umi Mu menyediakan sate juga, sate ayam, daging kambing. Wak Yu ada belakang saya mu bagi dia. Okey, saya nak tunjuk sate kedai saya. Sate ayam RM1.3 batang. Sate daging RM1 berapa? Ha? Daging RM1 berapa? Daging RM1 berapa? Okey, daging RM1 berapa? Berapa sate? Kambing RM3 batang. Wak Yu RM10 sebatang. Okey, kita dapat pakej sekali dengan nasi kapik. Nasi kapik ni seset dia berapa ringgit? RM3. Lepas tu dapat sekali dengan timun, sekali dengan bawang. Selama Umi Mu tak ada timun. Hasil dia timun. Okey, saya mula bagi je. Kalau orang nak makan kedah, kena duduk meja batu. Duduk suap bolok sini meja batu. Batu. Kalau nak buku, kalau makan kedah pun, kalau tu nak buku pula. Duduk kat meja je order sekali. Orang makan dengan buku. Kalau nak buku saja, kita mari sini. Kita mari sini Okey. Mari sini yang harga sini. Nah, dah. Okey, sebenarnya harga ada dekat sini. Kalau nak 10 batang, 5 batang berapa ringgit ada dah sini. Saya mu tengok je. Selat masa luas-luas. Okey. Okey. Ni sate kita bakar sate panas tak mu. Okay, kita bakar sate pada mana orang nak kita bakar Pandang pertama dia Nona langsung suka. Nona salting statue habis buang muka. Sama buku pesan yang tiap hari sampai fly datang.